Okay, soalan thermodinamik ni maklumat yang dia bagi dalam soalan. Maklumat asal. Jadi saya label dia orang sebagai T1, P1, V1. Pressure yang dia bagi dalam ATM, so jangan lupa tukar ke Pascal. Volume dalam liter tukar ke cubic meter. Ada dua proses sekarang ni, iaitu first ada isothermal expansion dan dalam masa yang sama akan ada isobaric process. Jadi kat maklumat awak tadi, awak lukis satu arrow. Arrow tu adalah untuk indicate proses barulah. So sekarang ni isothermal, lepas tu alang-alang menyelup perkasam, kita tahu isothermal process delta U is equal to 0. Tulis terus. Yes, dah. Lepas berlaku proses isothermal, nilai pressure dengan volume akan berubah. Tapi kalau isothermal, maksudnya temperature untuk proses 2 ni masih 350 Kelvin. Soalan ni acah sikit, dia cakap gas expand by 2.5 liters. Expand by, dia mengembang sebanyak. So maksudnya untuk dapat volume 2 ni, awak kena tambahkan volume asal dengan 2.5 liter ni. V2 ni patutnya 2.5 tambah 2.5 dapat 5. Tadi saya tulis 4.5. Awak nampak tak? Saya congak pun salah. Jadi awak janganlah jadi macam saya. Sila tekan dalam kalkulator je. 5 liter tukar kepada meter cube. Pressure ni pun berubah. Awak boleh kira dia menggunakan PV equal to nRT ataupun Boyle's law. PV sama P1 V1 sama dengan P2 V2. Proses seterusnya adalah isobaric compression. Kalau isobaric maksudnya pressure sama dengan sebelum dia. Jadi pressure 3 ni sama dengan pressure 2. Lepas tu temperature akan berubah. Tak tahu temperature dia, biarlah. Volume akan menjadi volume asal. Akan balik kepada 2.5 liter atau kali 10 kuasa negatif 3 cubic meter. Pertama minta cari total work done. Total work done adalah total work dalam proses tu. Jadi kita tengok dalam sistem kita sekarang ada berapa proses. Ada isothermal dengan isobaric. Jadi ada dua proses. Jadi awak kena tambahkan work done untuk isothermal dengan isobaric, dapatlah total work. Sekarang kita tak ada work done for isothermal dan isobaric, jadi kena kira dulu. For isothermal awak boleh kira guna Hockney. Gantian dia selalu dekat bahagian gantian ni, apa yang pelajar selalu salah adalah dia tertinggal lon ni. Lagi satu adalah dia terbalik V final dan V initial. So tengok total. Kalau pressure initial kat atas, pressure final bawah. Untuk work done by isobaric, kita kena guna formula Hockney. Volume final, volume initial awak tengok je. Isobaric process, Hockney lah volume final dia. V3, volume initial dia. Aku mabuk lah. Dalam soalan dia dah bagi dah pressure 2 sebenarnya. Dalam soalan dia cakap gas expand by 2.5 to a pressure of 1.5 atm. Ni patutnya 1.5 atm. Ni saya dah tukar ke Pascal. Final tolak V initial untuk isobaric and then dapatlah ni untuk work done for isobaric. Lepas tu tambahkan 2 ni, dapatlah work done total. Iaitu ini nilainya. Soalan 2 ni dia tanya does the gas expand or compress. Tapi bagi saya soalan dia tak lengkap. Dia patut cakap does the gas expand or compress if you compare final volume and initial volume. Maksudnya for the total process daripada awal sampai akhir. Dia kena mention benda tu sebabnya kita tengok bila dia melalui isothermal, dia melalui expansion. Lepas tu bila dia melakukan isobaric process, dia melalui compression. So sebenarnya dia ada je expansion dengan compression. Tapi kalau comparekan volume akhir dia dengan volume asal dia, volume yang sama. So tak ada compression atau expansion. Sebab itulah jawapannya macam tu.